kau sikit pun mana lah. Ini function perempuan ni. Cantik mi goreng dia. Mi kuah dia macam nampak macam lampau. Saya pun tak kenal. Tak rasa. Kecap. Dia macam special lah tengok. Oh, boleh bungkus. Dah kan? Dah ya suka ni. Ini passport. Dah. Semua ada. Nak bungkus. Ramai puji dia punya cendol. Ya. Mi rebus. Buat tu tak bohong. Ya, dulu buat telur, kentang, tu sayur, tak. Ya. Yang kuruk-kuruk tak bubuk. Tak ada. Sayur. No. Kuruk goreng. No. Tak ada lah. Siapa tak buat susah. Buat dia Tapi dia sedap, dia tak lemau. Sedap. Mari pula. Lembut. Nampak pun ada. Tak ada dah. Sekarang ni. Kan sebut dia kena ni. Kena hack. Mak apa? Ini sedap ya. Pok ni. Dua experience. Dua experience Melaka kan. Lembut. Suka tak kan? Rasa sedap. Potong. Apa? Ini apa nama dia? Passport. Pasembok. Oh, okey. Saya bagi rojak. Oh, rojak pasembok. Makan dia sudah. Kalau Johor rojak tu kan ada mi. Kalau Johor rojak tu kan ada mi. Mi rojak? Ada je tu? Ada tapi tak ambil tu situ. Buat akak dah ambil 2 mi. Ini pun sedap ya? Passport je lah. Buat ya. Cik. Nak tak makan ni? Bagi akak yang ada biji tu. Ini dah order apa? Mi. Ni apa goreng? Goreng okey. Dia nak order ni kan? Jauh. Sana. Mi goreng soto. Pedas. Dia makan selalu kuah dia tak pedas, tapi kuah dia macam cair apa macam kuning sikit. Dia hampir pecah macam ni. Hampir pecah macam ni. Sedap. Bagi je tu mati nombor 3. Nombor ni 21. Kena buat combo. Dah murah sikit. Start je. Ini dia. Juga kat nombor. Ini kalau kau jet kan. Dia berdiri. Kau duduk seorang. Kau pakai kuah ni kau simpan. Besok masak lagi. Rebus betul. Ada rasa. Ada bungkus apa ni? Macam buat. Ya. Dia mi goreng ada passport kan? Makan. Saya suka mi. Lembut mi dia. Sotong macam pedas. Tak pedas lah. Ayah. Tak pedas. Tengok orang utara ni. Nanti dia main beranak ke kuah je.
Sedap. Tonton dia lupa lah. Masakan tu Macam ni, macam ni. Adik ke? Nak satu cendol. Nak cendol satu sekarang. Dia biar minta maaf satu. Minta nak Boleh. balik. Kakak nak? Bila jet terdekat.